Ni saya nak tanya, bapa dan mak saya berkata rumah bapa dan mak saya duduk tu bagi pada saya semasa mereka hidup sihat lagi. Melalui mulut je. Dua orang abang dan dua orang kakak dengar bapa dan mak berkata bagi pada saya. Adakah itu dikira hibah? Dia macam ni. Kalau kata kita nak buat urusan pusaka, dia macam ni. Ah, kalau nak buat urusan pusaka, jika dua adik-beradik lain tu dia orang rela nak bagi pada cik, tak ada masalah. Proses tu kita boleh buat urusan pusaka, dan dua abang dua kakak ni buat nyatakan penyerahan bagi pada cik. Tu kita selesai dekat situ. Tetapi jika mereka ni petikai, dia orang kata tak adalah, dia orang kata ini tanah pusaka lah, bukan hibah lah apa semua, cik kena buat pengesahan hibah dekat mahkamah syariah untuk sahkan apa yang mak dan ayah cakap tu adalah hibah. Kalaulah mahkamah kata okey itu adalah hibah, jadi itu adalah hibah lah. Kalau mahkamah putuskan kata bukan, itu adalah wasiat, dia akan tertaluk kepada waris faraid lah. Dia macam tu.